Hai, pagi-pagi breakfast Nutella. Welcome back to YouTube channel Hana Stella. So, wish, nampak tak? Cahaya keimanan tu. Macam tu, cahaya keimanan di situ. So, untuk video hari ini, saya saja nak live update. Sekalilah kan nak live update. It's my life. Aku ada live, aku update lah live aku. Saya live tadi. So, saya okey je seminggu pakai baju kuning. Okey je seminggu. Seminggu jadi minion. Jadinya hari ini saya dan rakan-rakan di Melaka, kami akan terjah. Kami akan bergerak ke Politeknik Merlimau untuk Kerjaya, Karnival Kerjaya, untuk promote X-ray, macam tu. So korang pergilah. Walaupun aku upload ni memang dah habis. Ya, dah buang. Ada sampah baru pula. Jadinya kejap lagi kita orang akan diambil oleh van. So nanti kita orang akan pergilah situ. Pergi situ, lepas tu kita akan bekerja promote ILKKM ni. Best ke tidak masuk ILKKM ni. Kita update clinical life di Melaka. So far so good. Daripada minggu 1 sampai minggu 4 sekarang ni, seronok. Dekat OPD banyak belajar pasal tulang, pasal tangan, semualah yang lain ni. Kalau general biasa je. General dia macam tak best sangat. Sebab dia macam, entahlah, bagi aku macam kurang. Biasa je nya. Lepas tu kalau dekat ED macam menarik. Untuk experience aku dekat ED, aku rasa best. Sebab lagi pula aku dekat ED seorang-seorang, student seorang je, aku seorang je. Lepas tu juru X-ray pula baik-baik. Semuanya memang macam mengajar. Bukanlah mengajar, diorang buat, aku observe, and aku boleh buat. Lepas tu aku boleh buat sendiri. Macam aku tak payah berebut dengan student lain nak cuba buat. Macam tu. Kalau juru X-ray, diorang memang dah hebat kan buat. So diorang macam tak kisah kalau nak suruh aku buat. So macam aku tak perlu berebut dengan orang lain untuk buat satu kes. Juru X-ray semua okey. Semua macam ni. Ada yang happening. Datang kerja, hai adik, macam tu. Macam hai, kita dia macam auto macam semangat sikit lah nak bekerja. Dia macam kalau juru X-ray yang garang-garang ni, kita rasa macam kita ni datang clinical dalam masa yang sama kita nak belajar tu, kita ni membantu kerja diorang. Faham tak? Jadinya kenapa diorang nak marah-marah kita? Sepatutnya diorang ajar kita, biar kita ni pandai buat, nanti kerja dia pun senang. Doktor tak call diorang kalau gambar tak cantik. Macam tu. Sepatutnya juru X-ray semua kena berpemikiran macam tu. Barulah melahirkan generasi yang bijak pandai. So macam itulah live update kita. So kepada juru X-ray yang garang-garang di luar sana, kurangkan garang anda. Baik-baik dengan student. Bukan, kami takkan pijak kepala anda. Kami akan belajar dan mencontohi benda yang baik. Kita takkan ikut benda yang buruk-buruk ni. So macam tu. Macam cantik pula. Mana tak tahu ya? Okay, so itu adalah live update. Walaupun macam tak update sangat kan. Dah 4 minggu kita clinical. So kita ada lagi 4 minggu. So nanti kejap lagi bila van dah sampai, kita dah bergerak, kita dah apa semua. Tengoklah dekat mana yang kita akan sambung vlog ni. Kalau sambung. Kalau tak sambung tu, tak adalah uploadnya videonya. So macam tu je. Macam tu je. Kalau tak upload tu, dalam telefon aku ni je, aku je yang tengok balik. Sebab kerajinan tu datang tiba-tiba. Okay, itu saja. Bye. So kita dah naik van. Udah jangan campak udah. So kita orang dah naik van. Let's go. Let's go. Tak jangan bawa sangat. Let's go.
betul. Let's go bekerja 7 hari. 7 hari bekerja. Okey je. Okey je, babe. Okay, kita dah lalu ni. Kita dah sampai Politeknik Merlimau. Jadinya kami tak tahu boleh masuk ke tidak. Jadi kalau tak boleh masuk, kami tak boleh lah buat job kami. Kami boleh usah abang-abang je. Pakcik masuk pakcik. Makcik masuk daftar anak-anak SPA. Patutlah kena pilih Pamela Kejaya. Masuklah pakcik. Pakcik kenapa balik dah pakcik? Pakcik janganlah balik dulu pakcik. Dia tahu ada wujud orang macam ni. Okay, so kita orang dah turun Politeknik Merlimau. So ini adalah situasi. Tu banyak kereta-kereta kebal. Wow, excited sikit. Wow, banyak kereta-kereta kebal. Ada api-api askar. Hello semuanya. Tapi ni mesti copyright ni. Itulah keadaan dia. Tapi kita orang ni je boothnya. Kita orang tak tahu kita orang nak promote X-ray-nya dekat mana. Sebab terlalu sempit dan semua ni nursing. Mana nak duduk? Macam sebanyaklah sana pun ada lagi kos lain. Macam kelakar. Apa tu? Nak promote macam mana tu? Ingat dah memang ada space untuk kita orang. Ni tak expect lah macam ni. Pegang kiri. Babi! Weh, babi! Babi! Jangan! Skang! Gebunya skang ni. Nanti dia kentut tu. Aku dah lah kat belakang. Yelah, dia mini zoo. Ni apa? Comel. Main le wayan. Apa ni? Miapan. Hai. Hai awak. Mirkat. Nama dia apa? Alat tu move. Dia yang mana? Haiwan apa yang ada di tu? Meerkat. Yang mana? Weh, tidur Weh, dia hidup ke tak ni? Hidup. Takut. Bawah tak tidur. Weh, ada bodoh bawahnya. Kejap. Ni tengah makan. Terbongkang tidur. Terbongkang kau tidur, ni pun tidur. Cantiknya. Tu pun tengah main. Dia dah lapar. Kita dah sampai asrama MUA. Macam ni weh asrama dia. Macam sekolah. Macam sekolah. Tengok tu. Tu budak OT. Semak-semak je. Semak-semak je tak cuma ni. Macam nak duduk seminggu je barang dia. Diamlah kau. Dia macam nak duduk seminggu. Tapi yang penting dia bawa iron. Jadi kita kena gunakan dia. Aku kena baik-baik. Aku kena baik-baik dengan kau ni. Ya, kena baik. Sebab aku tak betul lagi. Selangkau pula. Macam sama macam klinik ni. Anyway, dia macam lucu sikit. Ni ha. Sweet asrama diorang. Kita nak sampai. Mana biliknya? Oh, sana. Tu. Apa tu tunjuk situ tak ada. Tapi dia duduk sini kak. Saya pergi dah ada. Tapi ni 5. Sana lah aku rasa. Betul sana. Oh, korang lah satu sini. Kau diam. Nak tengok lah bilik kau. Tak payah. Sekali aku dah. Weh, hitam je kau. Weh, tak nampak kau mana weh. Weh. Noh, Rokia. Sini kunci. Kunci di saya. Okay. Thank you Suha. Okey, rehatlah. Baik. Ni lah biliknya.
Buka kasut kat mana ni? Buka kasut lagi nak. Tak siapa lagi. Assalamualaikum. Inilah biliknya. Ni bilik dia guys. Asrama Muar. Gatal aku macam ni. Asrama Muar Tak aku mandi kat sini. Allah. Weh bodoh lah Dita. Mandi kat sinki ke? Weh, kau tengok sini. Agak-agak lah Dita. Tak lah, kenapa ada singgih dalam bilik? Cuci muka senang kat dalam je. Ini toilet dia. Shower. Toilet dia orang. Ni. Okay guys, ni bilik iron. Situ tempat iron dia orang. Tu tempat tunggu-tunggu lah orang nak iron. Oh ni ada peti ais tu. Yo, ni masyak. Sana apa cari? Tahu nak peti ais jangkok. Peti ais hidup. Tak tahu apa. Itu sana. Kain ni. Sana ada lagi bilik orang. Ada gambar saya set. Okey, ni kita orang nak makan malam bersama adik Jasmine Juma. Tengoklah sini. Mak aku nak tengok ah. Tengok sini. Dia budak OT. Budak OT. So kita orang nak makan. Dia pun budak OT. So kita orang makan dekat sini. First time datang. Tak tahu apa yang sedap. So mari kita tengok apa yang sedap. Kanan yang tauku air. Mina ni sibuk je tidur-tidur aku lah makan sama. Budak ni. Okay, dah kenyang. Dah kenyang guys. Makan yang tauku guys. Dia tidur-tidur aku. Aku dulu tadi, dia yang follow. Dia mahal weh. Aku ni. Asal kita masuk sini lagi? Aku nampak Pakcik RM4. kita kat sini tadi. Mana Dina? Tu. Oh tu. Oi. Tadi aku makan murah je. Mana ada dia makan 12. Nampak tu. Mana ada? Aku yang murah RM9. Weh, yang 3. Yelah. Kau naik dah. Sini. Weh, Huda nak naik van ni. Hi Willow. Hi. Weh, korang besar sangat weh. Korang je dah tutup jalan. So, kita orang dah habis makan, kita orang nak balik. Sebab dekat college tu ada curfew. Ni. Weh, accident ni. Tunjuk dah. Kenapa tu? Mana? Andy. Ada sulah ramai lagi. So, kita orang nak balik. Sampai depan tu. Welcome to Muar. Budak Muar. Patutnya bawa ni tua Muar. Tak pandai. Aduh. Orang buah buat jalan dah. Patutnya orang Muar bawa jalan. Itulah semua ada. Ramai. Macam bawa rombongan dah. Macam bawa rombongan. Orang Melaka and Muar. Yes. Melaka, Muar, PKSI. JB. Jadi. Kenyang gila So kita orang nak balik lah. Kenyang gila. Nak balik, nak tidur le. So ada job babe. So ada job. So kita sambung. Kita orang dah habis untuk 2 hari tau. Same thing ke tapi Penat gila. Tadi dia cakap dengan Datuk Seri. Ni nak cakap dengan Datuk Seri. Tak nervous pun weh. Gila gempak. tapi memang Tapi yang same. tapi dalam hati memang nervous gila Datuk Seri kot. Ya weh Datuk Seri. Tahun ni. Selfie. Gambar nak lagi. So dah habis lah nampak patung-patung tu semua dah penat. Penat member memang penat. Yang Andy. Dia membawa collimator dan semua memang illuminator. Salah sorry. Lepas tu ni semua dah kemal dah. Kita nak balik lah babe. Penat betul dia orang memang penat betul. Patung arwah baik-baik. Dia orang tak ada buat apa pun tapi dia orang yang like dia orang yang Weh, orang tak duduk pada tadi.
Lepas tu jom kita tunjuk diorang ada kisah cinta yang berlaku sebenarnya. Kita tengok, okey. Kuban JMA dengan nursing. Fisio orang ketiga. Nampak? Tak, kaki boleh silang lah tu. Kaki silang. Tanpa rasa bersalah. Tak baik. Saya macam kaca tu. Dah lah baju OT tak sama warna. Ha. Ni lama punya. Ni baru punya. Tipu. Ni tahun berapa? OT tak sama warna. Ini semua yang dekat Audi. Ni nampak? Balik-balik dia orang macam ni. So itu je lah. Dah habis. Kita punya event semua dah habis. So kejap lagi kami akan gerak balik ke Melaka. Tengok tu, terbongkar tu penantan. So kita kejap lagi kita akan balik dengan dah dapat tu weh. Stress ball. Comel gila bentuk heart. Dekat kedai pula. Dekat yang stress kan.